Hello, good morning. Dah berapa ekor sih? Ni dia. Akan inilah dia. Ui. Ui. Semua sekali ada berapa? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello bapa. Hello bapa. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ada 10 ekor. Ini lain sikit, dia tak tahulah ikut bapa, ikut bapak yang mana. So, ini jantan. Ini kecil-kecil dah ada tahun-tahun lah. Andu, rasyat anda tahu. Hello. Makan sawit ni. Tu garam kenapa tak ada ni? Jilat tu. Kan sedap garam. Garam. Lagi garam kaki saya pun kan betul. Ni pellet dia. Dia suka makan pucuk. Ya bagi pucuk. Ni namanya pucuk belenjar. Favorite dia. Tapi pahit sikit. Dia tak suka sebab belenjar ni kan pahit sikit. Ada kau. Kau ambil pucuk jambu pula. Pucuk jambu dia suka. Jambu tak ada muda. Dah diragut selalu. Ini pucuk gajus. Kita try bagi dia pucuk gajus tengok. Rasanya macam dia suka. Pucuk gajus. Pucuk gajus dia buat ulam sedap kan? Makan tak pucuk gajus? Makan pucuk gajus. Bagus dia kau. Makan ulam-ulaman. Oh, bagusnya.